Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pesyarah dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Aminuddin bin Azmi, nombor pelajar 290406 bagi subjek Fintech dalam Perniagaan Islam BIFEJ 3053. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 2 saya yang bertajuk mengintegrasikan konsep syariah dalam e-wallet, cryptocurrency dan crowdfunding. Analisa penerapan dalam industri. Mari kita lihat bagaimana teknologi moden ini diharmonikan dengan prinsip muamalat Islam. Di Malaysia terdapat 3 tonggak utama yang menjadi fokus analisis saya pada hari ini, iaitu aplikasi yang pertama, Touch 'n Go e-wallet bagi sektor transaksi dan simpanan mikro. Yang kedua, Luno Malaysia bagi sektor perdagangan aset digital ataupun kripto. Dan yang ketiga adalah Microlib P2P bagi sektor pembiayaan komuniti. Ketiga-tiga platform ini telah melalui proses evolusi bagi memastikan setiap operasinya mempunyai asas pematuhan syariah yang kukuh. Kita mulakan dengan platform yang paling dekat dengan kita iaitu Touch 'n Go e-wallet sebagai dompet digital nombor 1 di Malaysia. Touch 'n Go telah mencapai satu pencapaian yang besar pada tahun 2021 dengan memperkenalkan ciri barunya iaitu GO+. Inisiatif ini bertujuan untuk menghapuskan elemen riba dalam baki simpanan penggunanya, sekaligus mengubah fungsi aplikasi ini daripada sekadar alat bayaran kepada instrumen pelaburan yang patuh syariah. Seterusnya kita lihat bagaimana Touch 'n Go e-wallet ini berfungsi mengikut syariah. Okey, di sini terdapat 3 kontrak utama iaitu wakalah di mana pengguna ataupun mewakil melantik Touch 'n Go sebagai wakil untuk menguruskan pembayaran. Kemudian, kita menggunakan kontrak wadiah yad dhamanah iaitu akad simpanan dengan jaminan keselamatan pada baki akaun utama milik kita. Dan yang ketiga, mudharabah yang digunakan dalam ciri Go Plus di mana berlakunya perkongsian keuntungan antara kita sebagai pelabuh dengan pengurus dana iaitu Principal Asset Management. Terusnya kita beralih ke Luno Malaysia. Luno merupakan bursa aset digital yang pertama dilesenkan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Apa yang penting bagi kita sebagai pengguna Muslim ialah kelulusan syariah yang diberikan melalui penasihat yang bertauliah iaitu Amani Advisor. Langkah ini diambil untuk memastikan pelaburan dalam aset digital seperti Bitcoin dan Ethereum bebas daripada unsur ROR atau ketidakpastian yang melampau serta unsur maisir ataupun perjudian. Okey, seterusnya kita lihat mekanisme kontrak di aplikasi Luno. Struktur pertukaran aset digital Luno dikawal selia melalui kontrak seperti berikut iaitu Bai As-Saraf di mana kontrak pertukaran mata wang fiat kepada digital yang wajib dilakukan secara lani ataupun serta-merta. Yang kedua adalah ujrah ataupun upah yang kita bayar sebagai yuran perkhidmatan kepada platform. Selain itu juga, kripto di sini diktiraf sebagai aset mal ataupun harta yang bernilai yang sah untuk dimiliki menurut syarak. Platform yang ketiga ialah Microlib, iaitu sebuah platform P2P financing Islamik sepenuhnya. Microlib membantu usahawan PKS mendapatkan modal tanpa terjebak dengan pinjaman berasaskan bunga ataupun riba. Ia juga merupakan satu alternatif untuk mendapatkan dana selain daripada pergi ke bank. Kontrak yang digunakan ialah komoditi murabahah iaitu tawaruk, di mana proses jual beli komoditi dilakukan untuk mendapatkan tunai bagi usahawan. Selain itu, kontrak yang digunakan adalah wakalah bil al-istismar digunakan apabila pelabur melantik platform sebagai ejen pelaburan. Ini memastikan keadilan ekonomi kerana margin keuntungan ditetapkan di awal kontrak. Sebagai kesimpulan, dapat kita lihat melalui matriks muamalat ini bahawa setiap platform fintech telah pun berjaya menyelesaikan isu konvensional melalui kontrak syariah yang lebih spesifik. Teknologi sebenarnya bertindak sebagai pemudah cara sahaja, manakala kontrak syariah pula memastikan setiap transaksi yang dilakukan kekal adil dan telus bagi semua pihak yang terlibat. Sekian pembintangan saya, terima kasih.